Hello dah, so gagal bersama saya lagi, saya Mimin. Dan kali ni saya akan unboxing mainan Spider-Man. Yes sir. Mainan Spider-Man guys. Okay. Kita akan unboxing mainan Spider-Man ni. Tengok, ini Spider-Man 2099. Okay, am I right? Ini untuk 6 tahun ke atas, termasuk saya. Sebab saya 15 tahun, terkira 6 tahun ke atas. Okay, ini dan kita ditemani oleh kawan alpaka kita. Ya, alpaka. Okay, di sini mari. Betul. Sebenarnya ini ada kawan dia tapi ini adik saya punya. Okay, ini adik saya punya. Dia Miles Morales ya. Miles Morales. Dia ini kawan dia. Okay. Kita mula. Okay, kita review dia punya kotak dia dulu. Okay, ini di depan ada nampak dia punya Spider-Man dia yang gagah perkasa. Lepas tu di bawah ini ada logo, ada jari-jari Spider-Man dan tulisan Spider-Man 2026. Wait a minute. Dan di sini ada gambar Spider-Man-nya. Di sini ada Marvel Spider-Man. Gambar Spider-Man lagi daripada ZA Toys Marvel. Ini gambar Spider-Man lagi. Di sini total koleksi kalian boleh kumpulkan. Dan korang di sini ini punya stamp badge dia. Dapat belakang ni tu stamp badge dia. Dia boleh kumpulkan semua ni karakter-karakter dia. Dan kita Spider-Man 2099. Atas dia tulisan Marvel Spider-Man. Bawah akan baca sendiri. Ini betul warning tak boleh bawah 3 tahun. Marvel. Dan ada tulisan Marvel. Okay, jom kita unboxing sekarang. Okay, seram juga. Okay, masa untuk unboxing. Sekejap. Selotip dulu. Sekejap. Mari kita cari kita punya gunting. Aku nak cari aku punya gunting. Ini gunting kita. Nampak ke guys? Nampak guys, dah pakai rack. Biar je lah. Okay. Dah potong. Bawah tak apa. Okay. Okay. Kita buka guys. Ngelag. Biar je lah. Okay. Sabar. Air ngelag. Okay. Di sini kita ada Spider-Man nya. Sekejap aku buka. Okay. Kita dapat 2 aksesoris. Spider-Man dengan lupa aksesoris. Habis je lah. Kita dapat ni Spider-Man dengan dia punya stamp badge dia. Yang korang boleh cantum-cantumkan dengan Spider-Man lain. Dengan koleksi yang tersedia dekat belakang ni. Okay, ini buang. Biar je lah dia. Ni. Okay, kita review kita tengok dia punya dulu. Tengok dia punya detail. Okay, tengok dia punya detail. Damn, bagus sangat Walaupun harga dia, nanti aku cakap. Okay, tapi cantik tu aku cakap. Mahal gak dia punya tu harga dia, tapi tetap okay lah harga dia. Okay, ni kat tepi.
Ini ada bintang utama dia kat sini. Sorry guys, ini ada tangan adik aku. Kalau aku duduk, kita ada kawan dia tu. Okey, sekejap. Sebab aku cakap aku tak review benda ni, aku tak tengok lagi. Damn, bro. Bahan dia, jap, aku tengok bahan dia. Plastik guys, bahan dia plastik. Bahan dia plastik. Dan okey, jom kita tengok detail dia dulu. Okey, detail dia depan, cuba tengok muka dia. Jap. Tak boleh guys. Okey, tengok muka dia dulu. Wah, muka dia dulu. Ish, tak dapat jelas lah. Jangan guys. Okey guys, supaya kita macam ni lagi senang. Sekejap, okey. Ini dia punya Spiderman dia. Okey guys, detail dia okey gak? Ni tengok ni muka dia. Cantik gak muka dia. Sekejap. Ni muka dia, tengok muka dia cantik. Kepala dia boleh digerakkan. Tengok detail dia. Tengok badan dia. Dan dia ada okey gak ah. Bagus gak ah. Okey. Detail dia okey mat. Tu ni kat sini ada dia punya cakar, dia macam dekat dia punya cerita. Belakang ni aku baru tahu ada macam ni, tapi cantik gak. Dan bahan dia plastik, tapi plastik dia macam jenis yang mahal lah. Saya kat belakang. Tu dia kat belakang hitam. Apa lah. Okay. Lepas tu okay lah. Okay, bila kita tengok kaki dia cabut. Aku pasang balik. Okay. Okay, jom kita tengok dia punya gerakan dia. Okay, pertama-tama kita boleh buat macam ni. Kepala dia boleh gerak-gerak. Okay, boleh hadap kiri, kanan, atas dia boleh sikit je ke bawah. Mantap. Okay. Lepas tu dia punya tangan boleh pusing sampai belakang. Boleh macam ni. Boleh macam tu. Dia boleh tekuk, dia boleh gerakkan sampai ke atas ni dan luruskan lagi. Ni boleh macam ni. Ni kan boleh macam ni. Ni sampai macam tu je. Aku takut dia patah. Ini bersama sampai macam tu je. Ini macam ni. Dan kaki dia tak habis-habis lah. Kaki dia boleh sampai sini. Sini. Macam ni. Tapi sayangnya kat sini tak boleh gerakkan. Memang tak apa, mainan kecil je tak apa. Okay, kat sini bersama. Ni bersama. Boleh tengkuk sampai atas ni dan luruskan lagi. Dan yang terakhir kita cuba tengok punya pinggang dia boleh ni tak? Boleh pusing tak? Okay, boleh guys. Boleh pusingkan sampai macam ni guys. Pusing ni boleh sampai 100 derajat. Pusing ni boleh sampai 100 derajat dia punya pinggang. Okay, lepas tu sekejap. Itu je lah. Dia punya ni bagus mat. Dia punya detail dia, bahan dia semua bagus je. Dan korang nak tahu harga dia berapa? Sekejap. Ni kita dengan semua arti semua tu kita boleh posekan je macam ni. Sekejap. Aku betulkan kamera dulu ke atas. Kita boleh posekan jadi macam ni, macam ni, macam ni, macam ni dan macam ni. Okay, itu semua adalah hasil kita punya tu. Punya gerakan. Dan kita tengok
Apa tu dia punya tu kejap. Okey. Cantik tu, sumpah aku cakap cantik. Okey, kita akan spill harga dia. Iaitu harga dia adalah RM19. Yeay! RM19. 90 sen hampir harga dia hampir sama dengan apa nama tu? Harga dia mahal ni. Okey. Jom kita bandingkan ibunya tinggi dia sekejap. Spiderman Miles Morales tinggi dia sama guys. Nah, ni tinggi dia sama. Terus Elita Transformers. Astaghfirullahaladzim. Ni punya tinggi Transformers. Untuk Elita kita sama kan. Okey, tinggi dia sabar. Okey, lagi tinggi. Lepas tu tak ingat aku ada. Tak apa. Kita pergi aje lah. Okey, jom. Kita okey, tinggikan dengan ni. Okay. Alpaka. Yes, jom. Dia kan Spiderman macam ni. Biasa dia punya stiker, dia punya gambar dia tak sama guys. Tapi ini ni macam sama semua je, sama-sama. Mahal buat ialah RM19. Ini tu sama, tapi aku tak sukanya kaki dia nak selalu cabut. Yalah. Okey, apa tu? Sampai sini je video kita pada ni. Kalau korang suka, korang like, share, subscribe. Aku Izzat dan alpaka kita di sini. Sampai sini je video kita pada ni. Bye bye. Kenapa?